Sorotan terkini Berita 757. Bapa Allahyarham Zaim Ikhwan Zahari dilaporkan gagal menahan sebab selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan beliau memperoleh hak penjagaan anak keduanya tanpa syarat bond. Keputusan itu sekaligus mengetepikan syarat yang dikenakan sebelum ini dan membolehkan kanak-kanak berkenaan kembali ke bawah jagaan bapanya. Terdahulu, adik kepada Allahyarham Zain Ryan sebelum ini berada di bawah jagaan sementara keluarga dengan perintah mahkamah tertentu. Kes melibatkan keluarga Allahyarham Zain Ryan terus mendapat perhatian ramai susulan perkembangan beberapa prosiding mahkamah berkaitan sebelum ini. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor SMIJ kepada Cik Puan Mahkota Khalidah Johor. Story 2, 5pm. Pengurniaan darjah kebesaran itu disempurnakan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam satu majlis yang berlangsung di Istana Besar Johor Bahru hari ini. Dalam majlis sama, Raja Muda Johor Tunku Iskandar turut dikurniakan darjah kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama di K1. Majlis berkenaan turut dihadiri beberapa kerabat diraja Johor sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran negeri itu. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN di 3 negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Persediaan itu turut merangkumi langkah menghadapi kemungkinan pilihan raya lebih awal. SPR memaklumkan pelbagai langkah proaktif sedang diperkukuhkan termasuk penyelarasan operasi, latihan petugas serta kemaskini aspek logistik. Pada masa sama, persediaan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU16 juga sedang dipergiatkan bagi memastikan proses pilihan raya dapat dilaksanakan dengan lancar.